KKM sasar warga emas miliki 20 gigi menjelang 2030. Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, menyasarkan lebih 50% warga emas di negara ini mempunyai sekurang-kurangnya 20 batang gigi menjelang tahun 2030. Menteri Kesihatan, Zulkifli Ahmad berkata, jumlah tersebut penting bagi memastikan golongan berusia terus mampu makan, bercakap dan menjalani kehidupan dengan baik tanpa kebergantungan penuh kepada gigi palsu. Kesihatan mulut bukan sekadar penampilan, tetapi berkait rapat dengan pemakanan, risiko jangkitan dan kualiti hidup. Katanya, bagi mencapai sasaran itu, KKM akan melaksanakan program Kembara Senyuman yang menyediakan perkhidmatan pergigian terus ke komuniti, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Inisiatif tersebut turut menawarkan rawatan seperti pemasangan gigi palsu dengan bantuan teknologi pendigitalan bagi mempercepatkan proses dan meningkatkan kualiti. Dalam masa sama, Malaysia kini menghampiri status negara menua dengan kira-kira 8% penduduk berumur 65 tahun ke atas menjelang 2025. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan golongan warga emas terus menikmati kehidupan sihat dan berkualiti.